Assalamualaikum dan salam saja bersama aku lagi. Okey, dalam video kali ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat kepada penonton kamu di YouTube ni. Okey, video kali ini adalah fasa ke-8. Okey, perkara ke-8 yang perlu kamu lakukan ialah kamu perlu belajar menulis skrip. Okey, macam ni. Contohnya kamu menggunakan struktur untuk membuat semua video kamu. Okey, macam mana struktur tu? Macam ni. Okey, yang pertama kamu letakkan hook dalam video kamu. Sebab hook adalah pembuka segala video. Jadi buat hook yang kuat. Okey, yang kedua kamu kena letakkan masalah penonton kamu di dalam video kamu itu. Lepas tu kamu kena tunjuk sebab mengapa masalah itu berlaku, okey, kepada penonton kamu. Lepas tu yang keempat, kamu letakkan juga penyelesaian mudah di dalam video kamu supaya penonton dapat menyelesaikan masalah mereka itu dengan mudah. Lepas tu kamu bagi contoh. Apakah contoh-contoh masalah-masalah itu, okey, kepada penonton kamu. Dan yang kelima, kamu buat rumusan di dalam video kamu itu. Okey, mengapa, apa masalah penonton kamu, bagaimana cara penonton kamu boleh lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, dan bagaimana apa yang berlaku setelah masalah itu dapat diselesaikan. Dan terakhir sekali yang kamu kena letak dalam video kamu adalah CTA. Okey, ini adalah perkara-perkara yang perlu kamu letak di dalam setiap video kamu sebelum kamu upload video kamu. Okey, kenapa? Semua struktur ini boleh membantu video kamu lebih mudah dipahami oleh penonton. Mengapa penting? Okey, sebab pentingnya penonton perlu memahami video kamu adalah sebab bila mereka faham kepada video kamu, mereka akan mudah untuk mengikuti kamu, mereka mudah untuk subscribe kamu dan mereka mudah untuk sharing video kamu. Okey, macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, jangan lupa subscribe dan follow. Yang paling penting jangan lupa share, okey, supaya ramai lagi rakan-rakan kita yang lain tu juga mendapat manfaat dari video aku ini. Okey, kalau kamu nak tahu lebih info yang seterusnya, jangan lupa jumpa aku di video aku yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.